Orang macam tu tak payah tayang ngaji, tak apa dia. Nak ngaji macam ni bukan dia dengar. Kita tunjuk kat whiteboard bukan dia boleh tengok. Jadi tayang ngaji. Sama juga. Ada orang kata, oh macam tu best dia. Best lagi cocok telinga tu. Cocok mata tu nak tengok best tak best. Kan? Kita ada mata tapi blackout. Elektrik tak ada. Ada mata, cuma elektrik tak ada, lampu tak ada. Dalam rumah kita sendiri pula tu. Macam mana rasa? Gagau gini. Ya, kat mana aja? Macam kau cari bini. Cuma rata habis. Padahal rumah sendiri itu dalam ada mata lagi tu. Cuma lampu je tak ada. Orang buta bukan sekadar lampu, mata ni tak melihat tu kot. Jadi rasa macam ni agak. Tak susah hidup dia. Jadi itulah adilnya Allah. Dunia lagi hidup dia dah susah, akhirat Allah senangkan. Kita dunia dah senang, maka akhirat kita kena bertanggungjawab atas kesenangan kita tadi. Nah, tu adilnya Allah. Kan? Gitu. Ada satu kisah saya dengar daripada seorang sahabat saya, ustaz juga. Dia kata dia cerita ni masa zaman dia mengaji dulu. Dia ngaji tahfiz. Ada seorang kawan dia senior, budak tu junior dia. Budak ni buta, mata buta. Tapi rajin budak ni, dia buta je lah, pekak tak ada, dia dengar, cuma mata je buta. Dia selalu datang awal kat surau. Surau kat tahfiz tu dia mesti sampai awal. Budak lain tak masuk lagi, dia dah masuk dah, duduk tunggu nak sembahyang. Jadi kawan ni usik dia, tepuk dia, duduk sebelah dia. Dia kata, cuba teka siapa? Tapi dia cam suara. Dia kata, Abang Azam. Oh, macam mana tahu kan? Saya tahulah. Kata. Dengar suara pun tahu dah. Mata kawan ni buta. Jadi, yang Abang Azam ni, kawan saya ni lah. Dia buat teka-teki dengan budak ni. Okey, macam ni dik. Abang nak tanya. Agak-agak abang ni handsome tak? Adik tak pernah tengok muka abang kan? Tapi rasa adik abang ni handsome tak? Jawapan budak ni yang menyebabkan saya tersentuh hati. Nak mengalir air mata bila dengar. Dia jawab apa? Bang, handsome tu sendiri pun saya tak tahu macam mana. Macam mana saya nak kata handsome? Bagi hidup saya bang, hidup saya cuma hitam saja. Saya tak kenal apa tu hijau, apa tu merah, apa tu kuning. Muka saya sendiri saya tak pernah tengok. Nah, dia cakap. Lepas tu dia kata bang, kalaulah Allah nak bagi saya sesuatu, satu benda je saya nak minta. Apa dia? Saya nak tengok muka mak saya. Saya nak tengok muka mak saya. Saya tak pernah tengok muka mak saya seumur hidup. Abang tak apa dah. Abang boleh tengok muka mak abang. Abang boleh tengok muka ayah abang. Satu nikmat ni terasa bila ianya tiada.